Sama ke nama-nama laut dekat Semenanjung dengan dekat Sabah, Noki? Nama dia sebenarnya sama je. Dia tak ada beza sangat sama pun. je. Macam rendang daging, dia rendang juga. Nak panggil ketupat, ketupat juga. Nasi impit, nasi impit. Dia sama je. Sama je. Betul-betul. Tak ada langsung yang nama pelik-pelik sikit, tak ada? Pelik-pelik Macam kuih ketayap Stacy. Sambal belacan? Itu yang buat aku tak boleh berfikir. Sambal belacan yang aku makan, aku buat sendiri tu. Aku tak boleh berfikir sekarang. Tak boleh nak brain yang tu. Tapi menang kan? Abi menang kan? Bukan Kan menang juga. Menang. Oh, fair. Jangan Noki saja. Allah. Menang di hati awak. Aduh. Yang jauh dia mention dekatnya tak nak. Kai. Cinta 3 segi. Ya Allah. Ya Hang ni kan. Ni Perlis macam mana? Perlis cerita sikit. Tapi Ryan kat Perlis best. Dah best kat Perlis pula. Tak, sebab I dulu membesar kat Perlis 5 tahun. Oh, 5 tahun besar kat Perlis. Sejujurnya saya boleh habang dekat Perlis lah tempat saya rasa paling seronok saya nak beraya. Sebab ada suasana kampung kan. And then bila lepas pada Zohor tu kami dengan kawan-kawan semua pergilah OOTD dekat Cuping. Cuping memang the best. Cuping perlahan sikit, jangan aku ajak Bukan telinga bang. Dekat lebih kepada ni, lebih kepada orang kata apa? Selain daripada Cuping apa? Mata ayak. Mata ayak cantik juga. Repoh. Repoh semua tempat semua tempat tak saya pelanti semua kan. Kacau, sakit hati kami. Perlis memang cantik. Yelah. Tak salah kita juadah semua ada kan. Sama macam ni, keputat dah. Keputat. Keputat apa dia? Keputat. Apa ni? Apa benda ni? Keputat. Ketupat. Ni efek sambal lagi. Memang semua. Efek sambal lagi guys. Keputat. Maksud dia keputat tu nasi impit. Aku baru tahu ni. Perlis cakap ketupat keputat. Tak, Kai je. Kai je. Lah, tak betul. Betul-betul ke tak? Lah ketupat. Ketupat. Tak bukan sebenarnya slow. saya tengah ni tahu hati ni rasa macam gelisah sikit sebab ada orang tu dia cakap dia lebih pada orang jauh. So saya blank sikit nak sebut dia. Tak habis lagi. Kan. Tak habis lagi. Padahal dulu dia malu-malu tau. Nampak? Nampak tak? Okay, back to Raya. Dia bila dah ada pesaing, baru dia start terasa. Oh, laki gitu. Laki gitu. Dulu masa tak ada pesaing, kau sombong. Ada dulu. Sombong dulu. Saya tak sombong bang. Ya, dulu aku ingat lagi dia datang. Aku cakap, Kai, hawa Banyak okey abang ni. jangan abang. Abang jangan gaduh bang. Ni raya tau. Keputat. Ni raya tau bang. Keputat. Saya minta maaf. Okey. Jangan risau. Rahsia kau selamat. Rahsia kau selamat. Jangan risau. Hai guys, video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.